Sikit-sikit nak ceiling ada L-box kan, ada lampu dekat dalam. Ada 10 pantang larang yang Fila tak akan buat dalam design ataupun dekat rumah sendiri. Yang pertamanya pasal wainscoting. Okey untuk buat tapi bila keterlaluan sampai ke daripada depan pintu masuk sampai belakang semua yang wainscoting, lepas tu wainscoting tu pula dia buat bentuk macam-macam. Dia kalau nak bagi nampak mewah, bentuk dia tu mestilah ada rhythm dan juga dia ada sambungan design dia tu. Kalau nak mewah mesti semua benda gold. So dekat kitchen kan, kitchen top mesti nak ada warna gold-gold sikit. Lepas tu mesti nak glossy yang gila-gila. Lepas tu nak pakai backsplash yang gold. Lepas tu nak pakai sinki gold, nak pakai water tap gold, pemegang handle semua gold. Sebenarnya gold ni dia cantik kalau hampa guna tak keterlaluan. Tak payahlah semua benda nak gold-gold kan. Sampai kan jamban pun gold. Bila pernah tengok tau jamban gold. Sekarang ni ramai yang buat gold dengan putih. Dia akan jadi sangat bosan. Kalau nak nampak mahal, nak nampak mewah, penggunaan gold tu mesti dekat tempat yang betul dan warna gold tu sendiri main peranan. Adakah warna gold macam ni? Adakah warna gold macam ni? Sikit-sikit nak ceiling ada L-box kan, ada lampu dekat dalam. Boleh, tapi bila hampa nak buat lampu L-box apa semua tu, hampa kena tengok design macam mana yang hampa nak. Kalau Fila propose dekat klien, design yang dia nampak flat, lepas tu dekat hujung dia tu kan, kita ada cove lighting dekat hujung dinding, dia shoot dinding. Yang tu lebih cantik, lebih clean. Fila tengok sekarang ni lambakan orang suka sangat beli stiker foam. Tak kisahlah 3D ke 2D ke kan, dia lekat dekat lantai, dia lekat dekat dinding, dia lekat dekat atas cubit. Make sure bukan dekat tempat yang basah atau lembab. Sebab nanti dia akan menyimpan, kita cakap mold. Kalau tak, hampa kena cabut pula kan, lepas tu pasang pula yang baru. Dia merosakkan permukaan lantai, permukaan dinding. Hari tu Fila scroll TikTok, Fila nampaklah seorang content creator ni, dia punya kitchen sangatlah cantik. Tapi satu je masalah dia, terlalu banyak open shelving. Kita kena tahu kenapa kita buat open shelving. Adakah untuk kita display barang? Adakah untuk kita mudah capai barang tu? Sebenarnya tak elok pun kalau semuanya open. Kecuali kalau hampa nak buat open shelving tu, katakan satu kawasan ni saja open shelving. And then hampa buatlah bertutup dengan pintu glass. So dia nampak untuk display. Tapi kalau tak mau pintu glass sebab nak mudah capai, buatlah sikit sahaja. Untuk yang suka pokok, jangan terlalu banyak pokok artificial dalam rumah sampaikan berabuk. Elakkan sampai 10-15 kan. Banyak pokok sebab ada orang memang dia suka letak hiasan. Kan dekat atas meja makan ada 2 pokok dah. Dekat TV lagi, dekat coffee table lagi. Kalau banyak sangat pokok yang artificial ni, dia nampak satu, dia nampak murah. Yang keduanya, dia tak memberi apa-apa purpose selain untuk mencantikkan ruang. Yang ketiganya, dia menyimpan habuk lah. Nasihat Fila, kena ada pokok hidup dan juga pokok artificial. Bagi seimbang. Apa kat sini, yang dia gila frosted sticker. Tingkap, kita pasang langsir semua kan. Ada orang dia tak dan pasang langsir mungkin sebab nak tempah tu mahal. Ataupun dia tak suka pakai langsir. So, dia tingkap tu, glass tu, dia pasanglah frosted sticker. Hak corak Hello Kitty ataupun corak-corak yang bunga-bunga macam-macam lah kan. Lepas tu dia pasang pula tak kemas. Lepas tu sebelah tingkap ni corak lain, sebelah tingkap ni corak lain. Tak ada masalah hampa nak buat corak apa pun asalkan dia kena dengan tema rumah dan juga kena dengan personality hampa. Tapi make sure pemasangan dia tu betul dan kemas. Sebab kalau hampa buat different corak, pun tingkap tu sepatutnya pakai langsir, hampa tak pakai langsir, hampa hanya pakai frosted sticker, dia akan nampak tacky. Orang kita ni kan, kalau benda tu viral, semua nak pakai benda yang sama. Tidak. Jangan tipu, tidak. Macam dulu viral pasal PU stone kan. Dia ada 3D kan stone dia tu. Memang best lah. Tapi sebenarnya bila 3D macam tu dan dia ada lekuk-lekuk, agak susah untuk hampa cuci. Tapi nak bagi tahu hampa, bila kita pakai PU stone tu, mestilah kena dengan tempat, kena dengan design. Hampa beli barang, hampa akan beli barang dekat mana sebenarnya? Adakah hampa akan pergi beli dekat kedai, satu kedai saja? Adakah hampa akan shopping kat situ untuk satu rumah hampa? Kalau ya, maksudnya hampa dah jadikan rumah hampa sebagai showroom untuk kedai tu. Hampa nak rumah hampa tu ada personality hampa, kita mix and match. Kalau rasa pergi dekat
IKEA, kerusi ni tak sesuai pun dengan style hampa, tapi sebab dia cantik dan trendy, elakkan beli. Bila pakai curtain dekat kitchen ni kan, dia salah kalau curtain tu dia dekat dengan tempat memasak. Kitchen ni adalah ruang yang sangat berat. Segala elektrik semua kat situ. Jadi kalau silap sikit, dia boleh meletup. So, elakkan langsir, elakkan material yang mudah terbakar ataupun mudah basah. Pakai gold tak boleh, pakai warna putih tak boleh, pakai wainscoting tak boleh. Kami nak pakai apa? Okay, kalau hampa tak tahu apa yang hampa sesuai pakai untuk rumah dan juga untuk poket hampa, boleh klik link kat bio, Fila akan bantu hampa. Slot yang masih available adalah pada bulan September sahaja. Jadi cepat-cepat klik link kat bio dan book slot hampa sekarang. Okay, bye-bye.